Kenapa sebelum hujan, bau tanah tu kuat sangat? Pernah tak korang perasan, bila hujan nak turun, tiba-tiba ada bau yang macam tanah kering yang baru kena air? Bau tu dipanggil petrika dan ia bukan sekadar bau tanah biasa. Bermula bila cuaca kering, tumbuhan akan keluarkan minyak semula jadi yang diserap ke dalam tanah dan batu. Bila hujan mula turun, titisan air yang langgar tanah akan bebaskan minyak tu ke udara dalam bentuk aerosol. Campuran minyak tu dengan sebatian yang dipanggil geosmin, yang datang daripada bakteria dalam tanah, menghasilkan bau yang kita kenal sebagai petrika. Yang menarik, manusia boleh mengesan geosmin pada kepekatan yang sangat rendah, sehingga 5/4 sahaja. Sesetengah saintis percaya kepekaan ini adalah evolusi, nenek moyang kita perlu mengesan hujan untuk survival. Jadi selepas ni, bila korang bau hujan nak turun, ingatlah, tu bukan sekadar bau tanah. Tu adalah isyarat daripada alam yang dah ada sejak beribu tahun lamanya.